Assalamualaikum. Okey, saya nak buat klarifikasi pasal budak-budak skinhead apa benda hak duduk dekat situ yang saya join pada tahun 2000. Tahun 99 tak ada. Sebelum pada tu adalah terlibat dengan aktiviti skinhead ni. Lepas pakcik polis tu khabar, benda ni tak guna, kau kena ikut kami jadi pegawai polis dan siasat benda ni. Boleh ni, boleh. Saya nampak ada sesuatu geng ni cuba nak rancang pasal barang-barang dengan harta benda ni. Dia kata gempang dia tak perlu harta benda. Dan saya bukan gempang. Saya cuma penyanyi je. Saya juga dikenali sebagai Bana Sakti, Eddie, Putra dan Boy. Dekat situ. Saya menyanyi. Dalam radio Pahang tu mesti orang pernah dengarnya Putra dengan Boy dengan anak semantan apa benda. Itu adalah geng gaming saya. Saya berkarya. Saya berkomuniti dekat situ. Ada banyak lagi yang kita perlu semasa kita bagi tahu. Benda tu tak perlu nak kecoh mana pun. Benda tu tak dihisap pun. Yang aku hisap sekarang ni rokok. Yang tak hisap ganja. Yang perempuan tu apa pasal ganja. Yang pasal ganja ni kenapa? Yang perempuan fikar ni. Aku ni hisap ganja. Masalah ganja. Aku ni pegawai polis. Diaturkan, diarahkan untuk mendapatkan maklumat pasal pengedaran ganja Pak Usuk dengan Hamid Andani yang melibatkan Abdul Rahman Osman. Abdul Rahman Osman ni siapa, Fika? Kau mesti pernah tengok Rasmadi ni terlibat dengan operator Mak Syabu yang Mi Toto ni. Ada tak ada? Kau dekat Batam kau jawab. Kau jawab benda betul-betul. Kau jawab bagi bijak. Sebab kau tengok benda tu. Aku tahu kau tengok. Hak bersama-sama Ahmad Gaddafi dengan Zamri yang masuk menceroboh dalam rumah. Aku tahu benda tu. Sebab dalam rumah aku duduk, mesti aku pasang CCTV. Secara Wi-Fi. Cara yang tersembunyi. Termasuk hotel-hotel yang aku akan menginap, aku akan pasang benda tu. Aku ada tim aku. Aku adalah daripada cawangan khas ni kan. Aku adalah pada cawangan khas. Aku training askar dulu memang pakai baju sarjan ni. Sarjan macam ni. Tapi loreng bukan loreng ni. Loreng badul. Daripada regimen sepadan. Betul. Aku bukan kaki kat ganja. Aku bukan budak pang. Orang Indonesia panggil intelijen. Dekat Malaysia ni orang panggil cawangan khas. Tahu? Kita nak tahu apa benda Hasmadi ni. Yang Hasmadi ni pasal mesyuarat pasal Al-Ma'unah tu. Yang di Pertuan Agong ketika tu. Sebelum naik Sultan Perak tu. Dia bagi tahu pasal kegiatan budak Hasmadi ni. Hasmadi ni siapa? Dan Hasmadi ni jawatan apa dekat Pahang ni sekarang? Aku nak tanya apa hubungan kau dekat situ? Yang kau khabar jatuh talak dekat mana? Talak satu dekat mana? Bila talak satu kau nak kena duduk dengan kawan tu. Kau nak buat ajaran sesat ke kau nak menunggang agama dekat sini? Aku nak tanya, sama ada kau suka rela pergi ke sana atau kau kena colik? Yang aku tahu, aku kena sambut, kena rompok dekat jalan Gambut. On the way aku nak pergi ke markas FB. Dekat unit vektor. Unit kawalan apa benda. Dekat unit vektor tu kita.
agama dekat belakang mahkamah.